Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Snake Master Galaxy. Segalanya tentang ular. Channel informasi ular anda. Hari ini abang nak tunjuk sedikit perkongsian tentang bagaimana seekor ular King Cobra makan. Kita tak boleh panggil lagi ular King Cobra kita sebagai Ophiopagus hannah. Kita kena panggil sebagai Ophiopagus bungarus, kerana Ophiopagus hannah itu berada di Thailand. Okey, mari kita tengok makanan Ophiopagus bungarus kita. Ini abang dapat tadi sebelum abang nak keluar pergi cari makanan untuk haiwan, abang jumpa di tengah jalan seekor biawak yang sudah dilanggar. Biawak yang dilanggar ni sebenarnya bermanfaat juga kepada binatang lain. Jangan kita anggap biawak ni tidak bermanfaat, tapi sebenarnya biawak ni adalah bermanfaat. Okey, walaupun dah mati, kalau biawak ni baru saja mati, kita boleh lagi beri makan kepada King Cobra. Okey, mari. Sebelum tu, untuk beri makan kepada King Cobra, kita kena pakai penyepit lah. Kalau tak pakai penyepit, mungkin agak bahaya jugalah. Abang ada penyepit kat sini untuk dibawa. Sebenarnya ada 2 ekor di sini, tapi yang ini ni orang punya. Itu dah bagi dah sebenarnya. Ini yang kita nak bagi ni sekarang ni adalah Cik Peoh. 2 minggu lepas abang dah bagi dah dia ni. Abang dah bagi makan ular sawa. Tapi kali ni abang nak try bagi ni lah, biawak pula. Mari tengok Cik Peoh. Oh, Cik Peoh. Apa dah? Cik Peoh. Cik Peoh, Cik Peoh nak makan lagi ke? Ni ada baru ni makanan ni, Cik Peoh. Ni. Tengok. Cik Peoh ni memang jenis yang tak menolak makanan ni. Apa saja kita bagi memang dia makan saja ni. Peoh ni. Oh, Cik Peoh dapat makanan sedap hari ni ya. Tapi untuk makan, dia makan ni memang agak lama juga kadang-kadang tu. Makan kat luar lah Cik Peoh nak. Kita ajak dia makan kat luar kalau boleh. Kalau dia nak lah. Mari makan kat luar nak. Dia kalau dah pegang memang tak lepas punya ni. Dia mata belah sini tak nampak tu. Dia cabut dia punya tu. Tengok Cik Peoh ni. Ni saiz Cik Peoh, boleh tahan juga. Dia baru lepas makan. Memang ketat lah. Memang ketat, dia tak nak keluar. Dia keluar. Kita boleh tengok saiz Cik Peoh ni. Tengok saiz Cik Peoh lebih kurang. Tengok lah. Tengok. Lebih kurang. Memang padu saiz dia, boleh tahan. Sambil-sambil kita melihat King Cobra ni makan, di sini abang nak ceritakan sedikit lah tentang King Cobra ni, atau sekarang dikenali sebagai Ophiopagus bungarus di negara kita lah. Kalau kita lihat saiz dia ni agak panjang, lebih kurang 15 kaki, dan kepanjangan maksimum seekor King Cobra adalah 575 cm lah. Nanti kau buat sendirilah. Okey. Dan ia adalah spesies ular berbisa yang terpanjang di dunia, dan mempunyai badan yang bulat, badan yang cantik. Di waktu baby ataupun masa dilahirkan, baru dilahirkan, badannya berwarna kehijauan berbelang-belang. Bila dah besar, dia berubah color. Walaupun di Malaysia ni ada macam-macam warna juga. Ada yang color yang cerah macam ni, color gold macam ni. Ada juga yang color agak gelap, seperti di bahagian utara, dia agak gelap sikit lah dia punya warna badan. Tengok dia dah mula makan. Biasanya dia akan makan bermula dari kepala lah dan sampai ke ekor. Walaupun dia tangkap haiwan tu, binatang yang dia nak makan tu, ular ataupun biawak, dia tangkap, dia akan gigit mana-mana bahagian, dia tak kisah.
Marah ke, lapar ke, padahal baru je makan. Dia akan gigit bahagian mana-mana, dia akan pam bisa dia. Kau-kau dia akan pam bisa dia sebanyak mungkin supaya mangsa dia tu lumpuh lah. Bila dia dah pam, jadi haiwan dia dah mula lemah, dia akan mula menggerak-gerakkan mulut dia mencari bahagian kepala. Bila dah jumpa bahagian kepala, dia akan makanlah bahagian kepala tu. Jadi yang ular biawak ni dah pecah bahagian kepala dia ni. King cobra ni dia mata dia bulat. Mata dia pupil dia tu, anak mata dia bulat. Ada orang kata anak mata, kalau nak tengok ular tu berbisa ke tak berbisa, tengok kepada anak mata kan. Kalau anak mata bulat tu, ular tu tak berbisa. Tak boleh. Tak semestinya. Walaupun dia bulat, dia berbisa. Kalau kita nak tengok sisik, biasanya kalau pengkaji ataupun herpetologis ataupun pengkaji-pengkaji ular, dia akan mengenal pasti jenis ular tu berdasarkan kepada sisik lah. Sisik bagi mid body bagi ular king cobra ni adalah 15. Dan bagi ventral sisik dia lebih kurang 215 hingga 262 sisik lah. Untuk sisik subcaudal lebih kurang 80 hingga 120. Habitat dia ni ada di pemukiman manusia, memang dah ada lah sekarang. Memang ada. Ular king cobra memang ada di pemukiman manusia. Habitat dia ada di bawah terestrial, dia ada juga di bahagian atas. Dia juga adalah antara spesies ular yang hebat berenang. Maknanya dia ni serba boleh. Itulah kehebatan dia lah. Satu-satunya ular yang membuat sarang. Dia membuat sarang di perdu buluh. Dia akan mengumpul-ngumpul daun-daun buluh dan membuat sarang. Jadi dia akan bertelur lah. Yang betina dia akan bertelur lebih kurang antara 14 hingga 49 biji telur lah. Jadi yang bina sarang tu adalah betina. Betina dia akan membina sarang dengan begitu cantik. Dan si jantan biasanya yang akan menjaga telur. Si jantan tu dia akan menjaga telur lah. Okey. Ini adalah lebih kurang cerita seekor king cobra lah. Untuk makan mangsa ataupun makanan dia ni mengambil masa lebih kurang bergantung kepada masa. Kalau mangsa yang dah mati macam ni, mungkin dia akan makan lebih cepat lah, dalam 15 ke 30 minit. Kalau mangsa yang sudah mati macam ni, sehinggalah mangsa tu betul-betul masuk dalam perut dia lah. Kalau mangsa yang masih hidup, yang dia makan mangsa yang masih hidup, dia akan bergelut dulu. Pergelutan dia dengan mangsa tu boleh mencecah sampai berjam-jam. Mungkin sampai 5 jam, 6 jam. Mungkin sampai 5 jam, 6 jam. Barulah dia boleh makan mangsa tersebut. Jadi betapa susah jugalah ular ni di alam liar untuk makan mangsa dia. Ini adalah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang agak sempurna dan unik. Jadi kita harus jaga keindahan ciptaan ini dengan baik. Tengok saiz dia yang agak padu tu. Saiz dia yang agak padu. Ni saiz dia. Cantik, badan dia cantik. Memang cantik. Ini memang antara yang cantik lah. Dengan warna-warna dia sekali yang cantik. Badan dia cukup besar. Badan yang cukup besar. Waktu ni lah kita nak kacau dia lebih kurang.
Tengok. Ni dia makan. Kepala pun tak lepas lagi. Berapa lama lah agaknya dia boleh makan. Okey. Okey, dah nak habis dah. Sikit lagi dah nak habis. Dia makan. Tinggal bahagian kaki je lagi tinggal. Tak lama dah nak habis dah. Bukan senang kita nak buat video seekor ular king cobra makan. Ni waktu dia makan ni dah nak habis dah. Sikit lagi dah nak habis. Kalau dikirakan masa dia makan ni lebih kurang daripada start mula-mula kita bagi makan tadi hinggalah ke sekarang lebih kurang 20 minit. Lebih kurang 20 minit lah dia sampai tahap ni. Tapi tinggal ekor je lagi. Ekor biawak je lagi sikit. Saya rasa lebih kurang setengah jam jugalah dia punya proses makan dia tu. Kalau betul-betul dia makan lebih kurang 20 ke 30 minit jugalah. Tapi dah nak habis dah ni. Last tengok sikit lagi. Bahagian ekor yang lain sudah masuk dah sampai ke dalam dah. Jadi kita agak dah selesai lah ni. Tarik, pam, sikit lagi dah masuk sampai ke dalam dah. Ni tinggal ekor sikit lagi. Tengok dia sedut. Bila dah bahagian ekor ni senang lah. Tinggal dia sedut dengan perut je. Dia ekor dia ni habis dah masuk ni. Dia akan sedut masuk. Dia akan sedut masuk. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi dah. Hai. Kita akan cuba ambil video ni sampai habis lah. Tengok. Sikit lagi dah. Sikit lagi dia tinggal 2 belang lagi. Dia kalau dah nak habis ni dia dah sedar dah sikit. Wah. Okey. Habiskan. Okey.